Satu lagi SUV daripada Smart baru sahaja dilancarkan hari ini. Inilah dia Smart #5, model EV yang ketiga dilancarkan selepas #1 dan #3. Ada dua varian yang ditawarkan, varian premium dan juga Brabus. Varian premium ni nampak lebih elegan, manakala Brabus ni, ganas. Untuk varian premium datang dengan rim bersaiz 20 inci, manakala Brabus ni dapat rim bersaiz 21 inci. Unik untuk Smart #5 ni, cuba korang tengok lampu depan dengan lampu belakang dia. Nampak sama je design dia, betul tak? Side mirror dia pun unik juga. Smart #5 ni juga adalah model Smart yang paling besar, paling tinggi, paling lebar daripada model Smart yang lain. Kebanyakan orang tahu yang Smart ni jenama premium, dan disebabkan tu dia menggunakan platform 800V architecture daripada Geely, sama macam Zeekr 7X, yang mana Zeekr pun antara sub-brand premium di bawah Geely. Dekat bahagian dalam, varian premium ni masih nampak elegan lah, dengan seat dengan center console dia yang gunakan warna coklat. Kalau untuk varian Brabus pula, colour scheme dia warna merah dengan hitam untuk bagi nampak lagi sporty. Walaupun saya baru habis SPM semalam, saya rasa taste saya abah-abah lah. Sebab saya suka betul warna coklat dekat dalam varian premium ni. Nampak mewah. Kereta ni kalau bawa sebagai driver rasa macam tak adil sikit lah. Sebab untuk penumpang hadapan ni dapat dual screen yang bercantum dekat dashboard, manakala driver tak dapat pun screen yang sebesar tu. Tapi nasib baiklah untuk driver ni ada head-up display augmented reality 25.6 inci. Besar juga tu. Smart #5 ni pakai sound system daripada Sennheiser. Boleh kata level-level Bose jugalah ni. Yang ini brand premium ni. Siap ada ambient lighting lagi dekat pillar A, dekat speaker tengah ni. Dan secara keseluruhan, kereta ni ada 20 speaker. Dari segi safety, kereta ni bukan main-main lah. Dia dapat 5 star Euro NCAP. Tengoklah berapa banyak komponen yang dia dah test dekat Smart #5 ni. Untuk varian premium ni dapat bateri NCM 100 kWh, manakala varian Brabus datang dengan bateri yang sama dengan varian premium. Range untuk varian premium ni adalah 590 km WLTP, manakala untuk varian Brabus pula 540 km WLTP juga. Kalau cerita bahagian power pula, varian premium ni datang dengan 363 PS dan 373 Nm torque. Tapi untuk varian Brabus ni, nama pun Brabus, of course lah power output pun lagi tinggi, 646 PS dengan 710 Nm torque. Harga untuk varian premium bermula daripada 199,800, manakala untuk Brabus pula bermula daripada 249,800. Tapi harga ni untuk 300 pembeli terawal sahaja. Jadi untuk satu SUV premium macam ni, korang rasa harga tu mahal sangat ke? Murah sangat ke? Komen je dekat bawah.